Kalau anda orang Islam, anda akan menyesal kalau kita gagal tebus tanah ini dan tanah ini terlepas kepada pemaju. Sebab kita ada peluang untuk bangunkan tanah ini menjadi satu pusat tarbiyah Islam di bawah PUPIS. Jadi PUPIS ni apa? PUPIS adalah Pusat Pendidikan Islam Sakinah, di mana sekarang ni dah ada 90 pelajar, tapi kelasnya sangat padat. Anda pun tahu kelas yang padat ni macam mana anak-anak belajar. Tetapi anda ada peluang untuk bantu orang di sini, anak-anak di sini mendapat pendidikan dan tarbiyah Islam yang terbaik. Jadi kita dalam misi nak tebus tanah ini daripada terlepas ke tangan pemaju. Dan kita hanya perlukan lagi RM150,000 sahaja untuk tebus tanah ini. Tuan-tuan dan puan, ini satu peluang yang besar. Ada duit RM10, RM50, RM100 dalam akaun tu. Tuan-tuan, bila kita tak ada duit tu, tak bawa pergi mana-mana. Tapi kalau kita dermakan hari ini, kita bagi hari ini, duit tu akan tunggu kita di akhirat, akan bantu kita di pintu syurga, tuan-tuan dan puan. Rasulullah SAW bersabda, dia bagi tahu pada sahabat-sahabat, orang yang sayangkan harta dia, dia akan bagi semua. Kerana apa? Kerana harta yang digunakan kat dunia ni, dia akan tinggal di sini. Apa yang anda makan, apa yang anda minum, apa yang anda belanja, anda beli kereta, semua dia tinggal kat sini. Tapi yang kita dermakan, dia akan tunggu kita di akhirat untuk memberatkan timbangan amal kita. Dan insya-Allah saya doakan tuan-tuan yang bersama-sama dalam misi ini untuk tebus tanah ini, insya-Allah amalan anda akan ini akan menjadi penimbang berat anda. Dan supaya saya doakan sangat-sangat anda punya amalan kita ni akan diterima dengan tangan kanan, akan dihulurkan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Insya-Allah bertindak segera, klik pada di bawah ni sekarang.